Masa saya ambil GI Yaris ni guys, dia datang sekali dengan dashcam OEM daripada Jepun. Ada dua kamera, satu menghala ke passenger dan driver dan satu lagi menghala keluar. Tapi kualiti dia sangat teruk, video dia tak cantik dan kita perlu keluarkan memory card untuk tengok video kat dalam ni. Tak ada screen, tak ada wifi, memang kualiti ataupun outdated sangat lah guys. So saya decide untuk buang. So hari ni saya nak tanggalkan. Dan apa yang lebih surprise dia punya wiring, dia conceal betul-betul menyusahkan kita. Dia macam tak bagi buka guys. Tak tahulah berapa banyak kabel type dia orang pakai guys. Betul Jepun ni guys. Yang saya tak boleh brain tu, wire ni panjang gila. Dan diorang sorok tu bukan sorok satu tempat tau. Diorang pergi return 2-3 kali tempat. Itu sebabnya akhirnya saya kena buka sampai ke console gear, sampai ke aircon controller, sampai ke USB port ni semua kena buka. Nasib baik GI Yaris ni senang gila nak buka dia. Ini pun saya impress juga bila saya first time dan tak ada banyak video untuk saya buat rujukan, memang kena eksperimen sendiri. So saya agak impress bila buka part dalam GI Yaris ni senang sangat-sangat. Diorang pakai clip je, korang tarik je semua. Tak ada screw dan dia punya clip pun reliable, senang nak buka, senang nak pasang, fitment cun gila, tak mudah patah. Dia punya clip memang bagus. Akhirnya jumpa ni last kabel tight yang menyusahkan saya. Dekat berjam mencari kenapa sangkut. Rupanya kat dalam ni pun ada orang kabel tight. Dekat 2 jam guys menghadap benda ni, akhirnya keluar juga wire ni. Betul-betul boleh buat naik darah lah si Jepun ni buat kerja. Memanglah kemas, cantik, korang sorok wire, saya tak nafikan. Tapi tak perlu kot sampai level ni guys. Betul, tak seperlu. Ni dashcam je pun, bukan nak kena pakai sampai kiamat. Ini level dia nak buat dia susun wiring ni macam nak pakai selama-lamanya guys. Betul naik darah guys. Tapi nasib baik lah dapat buka juga. Kalau tengok tadi separuh jalan, rasa nak give up dah guys. Bila nampak dia punya wire tarik kanan tak boleh, tarik kiri tak boleh, semua dia tanam dan dia tebuk lubang. Betul-betul dia expect kita nak pakai dashcam ni sampai bila-bila kot. Okay guys, kasih buang ini barang guys. Kita nantikan next video, korang kena follow rapat-rapat. Saya akan masukkan satu dashcam baru yang memang advance gila, macam-macam teknologi baru ada kat dalam tu. Lagi jauh 10 tahun lebih advance daripada yang Jepun ni punya guys. Ni dia punya hard wire. So yang ni saya kesimpan sebab saya nak gunakan mungkin next time nak buat wiring semua cantik, dia dah ada fuse. So yang lama ni kita kasih buang dulu guys. Jangan lupa follow, saksikan video seterusnya. Assalamualaikum.